Pinjaman tak dapat. Jangan. Lah nak. Tuan. Ya. Okey, masih ada. Okey, ambil tadi. Jom. Okey, kita akan sekarang ni kita akan bergerak ke jalan Penang untuk kita ambil gambar di dalam kedai. Kita nak tunjuk bahawa kedai ini dimonopoli oleh warga asing tetapi hanya menggunakan lesen warga tempatan dan kerajaan melalui PBT tak boleh ambil tindakan. Bila tak boleh ambil tindakan, macam mana kita nak buat sekarang ni, dan kita minta netizen bagi solution untuk selesai ataupun atasi masalah ni. Jom. Polis ramai, kita minta kalau ada ambil tindakan buat tangkapan kepada warga asing, bukan kepada rakyat. Jom. Okey, sekarang ni kita bergerak. Kita pergi ke jalan sini. Ambil. Muka ni. Ni nama depan ni. Oh, ni tak ada apa-apa. Mana ni mai semua ni. Apa nak takut je ya. Okey, sekarang ni kita tengok anggota polis cukup banyak, ramai di sini. Mereka alhamdulillah membuat pemantauan kepada kita untuk kita buat terjahan, kita membongkar isu penjajahan perniagaan yang dibuat oleh warga asing ke atas rakyat Malaysia dalam keadaan PKPP. Rakyat susah cari makan. Kita susah cari makan sekarang ini, kita tidak ada pendapatan, tetapi kita tengok warga-warga asing ini bebas. Sekarang kita ikut, tengok berapa ramai anggota PDRM. Alhamdulillah boleh ikut kita, boleh join Yatok Singa. Waalaikumsalam. Boleh cover kita, dan lepas ni boleh ikut live kita lagi, boleh serta bersama-sama kita untuk kita bongkar di setiap daerah di setiap daerah di Pulau Pinang. Kita ada 5 daerah, daripada SPU sehingga ke daerah Barat Daya. Kita akan bongkar di 5 daerah di 13 parlimen di balik di Pulau Pinang untuk kita bongkar penjajahan warga asing yang ada di bumi Pulau Pinang ini. Dan kita minta di tempat-tempat lain, di negeri-negeri lain, bongkar melibatkan penjajahan perniagaan warga asing terhadap ekonomi rakyat. Sebab semua perniagaan yang mereka meniaga ini adalah subsidi daripada kerajaan untuk rakyat. Kenapa kita harus berkongsi menggunakan subsidi rakyat dengan warga asing yang datang di bumi kita ini? Okey, jom. Takut selalu takut Okey. Jom sekarang ni kita tengah secara lapangan, kita nak membuktikan bahawa ini adalah penjajahan ekonomi. Kedai ini masih berniaga, tuan-tuan. Tengok. Masih berniaga, tidak ada sebarang tindakan undang-undang. Hanya dengan sekeping lesen kita ditipu. Dan kita telah membuktikan bahawa lesen-lesen ini adalah mereka menggunakan lesen rakyat tempatan. Mana boleh berkongsi perniagaan yang tak boleh dikongsi, perniagaan yang bermodelkan RM10,000, RM20,000, RM30,000. Untuk apa berkongsi dengan pendatang warga asing? Sedangkan pelbagai subsidi yang kerajaan bagi, ini satu bentuk penjajahan yang tak betul. Kita akan teruskan, jom. Kita lihat. Ini penjajahan ekonomi yang sudah sekian lama. Mereka datang sini, mereka menjadi tuan dan kita merempat. Kita akan tengok sekarang ni apa kesalahan yang mereka lakukan, melibatkan pihak berkuasa tempatan tetapi tidak ada tindakan. Teruskan share. Okey, kita akan sekejap lagi kita akan sampai di depan Jalan Penang dan kita akan tengok kedai runcit ini dimiliki oleh warga asing, dan kita jangkakan bahawa kedai ini pun mereka akan katakan bahawa kedai ini adalah milik warga tempatan.
barangan-barangan ada di dalam kedai adalah barangan warga asing, barangan daripada Bangladesh, tetapi mereka mengatakan bahawa ini adalah kedai warga tempatan. Kemarin kita dah buktikan, minggu sudah kita dah bagi tahu bahawa barang-barang tidak ada logo halal dijual. Biskut, roti, barang-barang makanan tidak ada logo-logo halal, dan tidak ada juga tarikh luput. Tak ada tarikh luput kan? Tak ada tarikh luput, dan tulisan juga adalah tulisan Bangladesh. Macam mana boleh masuk? Bang. Masuk bang, masuk. Masuk. Ini kedai, you pada mana? You pada mana? You Bangladesh, you beritahu. Sekarang you pada Bangladesh, you beritahu. Kita buat filem ini. Oh, cakap apa you beritahu? You beritahu dia sekarang live. You okey ya? Okey, sama? Tak apa, beritahu. Saya Bangladesh punya orang lah. Sekarang customer tak ada, customer banyak kurang. Customer banyak kurang. Makan sehari pun banyak susah. Oke, terima kasih. Okey, nama apa? Okey. Oke, Oheda. Orang Kedah. Oheda. Bangla lah. Kada Melayu. Perempuan. You punya isteri ya? Kada saya bosnya istri lah. Bos Bangladesh ya? Iya. Okey ya. Dia punya tahu you nama apa? Saya nama Muhammad Rubin. Muhammad Rubin. Macam mana berniaga okey ke sekarang korang? Berniaga tak ada. Bos dia ada nama apa bos? Oheda. Bukan itu lelaki punya bos. Laki Zakaria. Itu Bangladesh. Ya, Haji Zakaria. Haji Zakaria, lelaki bos ni Haji Zakaria. Okey, isteri warga tempatan. Melayu negara tempatan. Okey, you pada mana? Bangladesh Okey, pada Bangladesh. Okey, kedai ini depan kompleks Tun Abdul Razak Kumta. Meniaga korang sekarang Banyak korang meniaga. Ini barang-barang semua mai Bangla mai banyak. Ini Korea ada sikit ada China. Bangla ada. Bangladesh ada sikit. Bangladesh punya baru dia tunjuk satu barang ke apa ke Bangla punya. Oh, ini pada Bangla Okey ini pada Bangla. Dia tak ada itu expired date ada? Ada. Oh, expired date. Okey, ini sudah hari ni berapa hari bulan? Ini hari berapa? Ini hari 20 hari bulan 7. 2000 berapa? 2020. Baik. Sekarang ini expired. Ini barang dia sudah expired. Ini expired 14 bulan 7 2020. Okey, ambil sekarang nanti kita tunjuk Nampak expired date dia. Macam mana expired pun boleh jual ini ya? Ini tak nampak ini. Boleh tak nampak. Ini sikit saja. Tak nampak. Okey. Hospital mantap. Okey, tak apa. Ini mungkin you silap. Ini saya buang lah. Tak apa. Mana expired kan? Ni nampak. Expired date 14/7/2020 Tak apa boy, kita Okey. kita cek tengok ini bukan nanti orang makan lah apalah jadi susah. Teruskan share Ini mana dia punya expired? Okey, sahabat. Teruskan share dulu live kita Tak ada. Date pun tak ada. Date tak ada Bangla mana? Bukan. Pun banyak hari ni. Tapi yang potong share. Tak ada. Ini bukan. Tengok okey, mari saya tengok Ini Shah Alam ini Selangor. Sungai Buloh, expired tak ada. Share lagi. Expired ada 30 bulan berapa ni? 8 lah. 38 lah. Ni 6 ke 8. Tak apa weh, ini orang kaki kita pun tak tahu. Tapi tadi saya nak abang memang produk ni adalah daripada Bangladesh.
produk ni ada Bangladesh. Sebab apa saya nak bagi tahu benda ni? Dia akan melibatkan tidak ada pemantauan daripada kerajaan. Sebab mereka masuk produk ni daripada Bangladesh. Cara macam mana masuk? Macam mana mereka bawa masuk, di mana mereka membayar permit, mereka bayar kemasukan, mereka import macam mana, keluar macam mana, custom mai tengok macam mana. Akhirnya benda ini keluar kepada pelanggan, kepada pengguna tanpa dipantau. Tanpa dipantau dia punya expired date. Apabila berlaku pemakanan, sekarang ni ada keracunan makanan dan sebagainya. Jika orang Malaysia juga guna benda ni, berlakunya keracunan makanan, siapa akan dipersalahkan? Rakyat mana akan dipersalahkan? Kerajaan mana akan susah? Hospital mana akan ditanggung? Semua ini melibatkan pemantauan. Sebab tu kita mau bagi tahu, you mau meniaga sini, mau ikut negara Malaysia punya undang-undang. Barang-barang nak masuk kena ikut kita punya undang-undang. Dan sekarang ni kita dapat tangkap sekarang ni expired date dijual dalam ni secara komersial. Apa tindakan bandaraya? Bandaraya siapa nak mai check benda ni? Sekarang macam mana boleh terjadi? Sebab apa? Kedai-kedai lambakan kedai warga asing tidak ada pemantauan oleh kerajaan. Akhirnya mereka ini bebas menjual apa saja dan kita rakyat Malaysia seolah ditipu. Dia bagi tahu Mia Tauke, ini kedai dia meniaga. Tak boleh dia Mia Tauke, Malaysia ni orang mesti kena ada. Lesen. Lu ada lesen? Mana lesen? Mana? Mana lesen? Ya, lesen bandaraya bagus. Ambil lesen bandaraya, saya tengok. Lesen bandaraya ada, barang expired date mereka jual. Angkat mai turun mai. Angkat mai turun. SSM. Sekejap, mai hati base mas. SSM. Ada dalam. Nama apa? SSM mana SSM? Angkat mai ya, SSM. Nah itu. Ini part ni apa ya kita? Pak ni ngapi ya. Alamat. Baik. Ini macam tak boleh lah ya. Saya bagi tahu you Sen. Ini saya buang lah. Bukan, ini you buang setelah kita orang tengok. Ini ada expired date. Tak boleh bagi tahu Mia Tauke, tak boleh. You Mia Tauke mau kena ada. Ini peniaga kecil saja ini. Ini kedai kecil. Macam mana kita belum tanya you ada permit You ada pasport Mana permit tengok. Kita mau tengok permit kedai. Ada tak tengok? Oh, pandai pakai yang bahaya kan. Oi kena buat ini semua kena ikut undang-undang meniaga. Ini buah hidup apa adanya gini? Bini. Dia nak bini. Ini apa saja? Ini bukan pasport. permit. Saya punya paspor. Paspor bentara. Kasih. Dia kasih immigration surat lah ini. Dia 3 bulan Mia. Ini surat you tak boleh kerja Mia. You tak boleh kerja. You punya apa kerja baik. You kena ada you punya permit. Bawa ini kedai. Ini kedai apa nama? Mai tengok. Bonodon Music Sedia Berhad. Ini Bonodon. Ini kedai nama Bonodon lah. Ini kedai music jual ini barang lah. Dulu ada VCD jual lah. Sekarang tak ada lah. Ada. You punya permit mau ini nama? Iya. Nama lah. Tak ada. Mana tengok? You punya pasport mana? Kerja apa ya? Apa kata kerja? Oh, you kerja sini. Okey. Ini visit pass temporary lah. Okey, pekerja sementara. Tengok ni. Okey. 2009. Isu 2019. Ya. Saya sudah masuk itu immigration lah. Paspor dia. Tapi sekarang sudah mati kan? Iya. Ini Okey. ada surat kasih lah. Dia ada di sini, Ifra ada, okey. Tapi dia sudah mati. Dah mati ni pun dia melanggar kesalahan. Dia melanggar kesalahan sebab dia dah mati. Kita minta di bawah kerajaan tempatan, di bawah Exco, sila buat pemantauan melibatkan kedai-kedai warga asing yang sekarang ni kalau mengikut pihak berkuasa tempatan salah. Sebab dia kena ada tauke dalam kedai ni. Dia tak ada tauke tak boleh baik Kena ada bos sini tahu kena ada sini jaga Ini barang you mesti Bos punya gambar pun tak. Okey. Bos punya gambar pun Saya tak. tanya you, ini ada expired tak tak? Sudah mati tak mati? Saya belum. Kita tengok sekarang. Iya. Ini lesen mana gambar? Gambar. Okey kita minta kerajaan dan pihak berkuasa tempatan buat terjahan. Dia punya lesen gambar pun tak ada.
Tu ada siapa yang gambar mana tak ada? Oh, gambar dia tak ada. Sampai gambar dia tak ada. Dia berlakon itu filem apa Ya, Hindi ya? tak ada. Tamil lah yang dia. Kita mah. Baik, ini produk Pai Manap bangga. Ada import ni ah. Ha, tengok. Royal Tiger Energy Drink. Budak ni tak ada import lah kedai ni ada. Semua mana ada ni. Oi, saya tak tahu macam mana undang-undang PBT, saya tak tahu. Saya betul-betul saya tak tahu, tapi saya harap benda-benda ni semua segera kerajaan buat pemantauan, sebab kita sebagai rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Dusun, kita sebagai rakyat Malaysia, kita tak mau kongsi perniagaan kita dengan warga asing. Kita akan pergi ke kedai yang seterusnya. Sekarang tolong share. Tiger, mari tengok. Tiger Alah boy, ini Tiger boy betul-betul sini mabuk memang tau. Tak ada. Ini energi. Tolong Tiger dengan kawan lah. Tak ada. Panggil dia mai cakap apa sama dia. Ini Tolong tengok. Robin terima kasih. Bagi tahu kau dia jangan buat itu barang. Okey. Ni depan Komtar, tengok ni. Ni kedai yang kita masuk ni depan Kompleks Tun Abdul Razak. Kompleks Tun Abdul Razak ni adalah pusat pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang. Exco melibatkan kerajaan tempatan ada hotel ni. Depan kaunter boleh berlaku kesalahan macam ni. Macam mana di luar kawasan bandaraya. Sebab tu kita minta kerajaan buat pemantauan kedai-kedai melibatkan peniaga-peniaga warga asing.